Imagine, tiba-tiba matahari, puff, hilang, gelap gelita, sejuk gila. Bolehkah kita hidup tanpa matahari? Dalam beberapa minit je, dunia dah jadi frozen. Seminggu lepas tu, lautan mula membeku. Setahun, suhu dah cecah -100°C. Tanpa matahari, habislah pokok. GG. Oksigen makin kurang, haiwan pupus dan kita manusia, confirm struggle. Tapi, ada makhluk yang mungkin survive. Bakteria hardcore kat dasar laut, dekat lubang hidrotermal yang tidak perlu matahari. Manusia pula, mungkin kena bina bandar bawah tanah, guna tenaga nuklear. Sounds cool, tapi confirm stres gila. Secara teknikal, kita boleh hidup maybe hanya untuk sekejap. Tapi lama-lama, no chance bro. So, hargai matahari sebelum dia burn out. Jadi, korang semua, boleh ke kita hidup tanpa matahari? Komen dekat bawah pendapat korang.